Assalamualaikum. Selamat tengah hari ya rakan sahabat. Okey sahabat, tengah hari ni saya nak turun ngeteh, nak nganyut jari. Nak rasmi jari baru lah. Lepas semalam saya dah rasmi dah jari baru, tapi dia tak ada hasil. Pagi ni tak ada hasil sahabat. Pagi ni tak ada hasil, kumpau. Ni tengah hari ni nak cuba lah turun nganyut jari, kok nak ada rezeki ya. InsyaAllah lah. Kok nak ada kerai-kerai ke benda ke. Okey sahabat, tanpa buang masa lagi, jom lah kita pergi nganyut jari. Tengoklah kalau ada video ni adalah rezeki tu maknanya. Okey, maju terus sahabat. Okey sahabat, spot pertama tengah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada hasil. Spot pertama, spot mencari kerai. Mudah-mudahan ada hasil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Spot ni biasa spot keras. Tahulah ada ke tak adanya. Tengok sangat tak tepi. Taklah. Okey sahabat, macam biasalah. Nganyut jari ni saya tak buat video lambung sangat lah. Sebab tak nampak benda pun. Ada hasil ke saya on kamera. Maju terus. Okey sahabat. Spot terakhir baru ada rasa berlangor betul-betul time azan Zuhur. Terpaksalah kena angkat ya. Tahan ni saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Naik batang kayu jari ni. Ni dia lekat tengah belakang je nak kerai kuning. Alhamdulillah. Jari 5 inci dekat tengah belakang boleh lah. Daripada padat. Daripada tak ada, biar ada. Sejauh-jauh saya nganyut ni, padahal berat. Narik puntung kayu. Ada jugalah seekor. Rasmi jari baru. Memangnya sorak ni tak daya ni. Lekat kayu ni payah sangat. Oi, adiknya. Aduh, ini kasar ni. Alhamdulillah. Tahan hasil. Rasmi jari baru. Air sikit. Tak ada dah. Air. Ikan ni buruk. Tak air tu. Ada lagi. Sampah pula. Spot last. Lampang ni jari 5 inci. Padu lah saya. Alhamdulillah. Ada lagi. Dia lambat. Bakar ni kayu.
Kayu belakang ni. Bahar pulak kayu jari baru. Alhamdulillah ada rezeki. Jadi dah. Rasmi ada ranyut baru. Ada mantap juga lah kira. Ada seekor besar kerai. Main sekilo lebih. Kilo 7 punya. Alhamdulillah. Tu dia hasil sahabat. 3 ekor. Maju terus. Ingat nak lepas lagi seberang sana pulak. Last punya. Okey dah bang. Inilah hasil dengan jari tengah hari ni sahabat adalah 3 ekor aja. Ini pun spot lah tadi. Baru mengenang. Alhamdulillah. 2 kerai kuning, seekor lampar. Ya inilah kasarnya. 12,5 kilo ada ni. Hasil ni simpan dulu masuk tabur tu. Kosong ni jari 5 inci. Lampar. Ini anak kerai kuning. Anak tak anak lah juga. Dekat jari 5 inci tu. Ini kasar ni. Alhamdulillah rezeki ni. Masuk tabur dulu lah. Petah lah. Kalau ada rezeki petah lah. Nak nganyuk lagi. Mana tahu kok ada rezeki petah pula ni. Beginilah kehidupan nelayan. Musim-musim air surut ni kenalah kerja lebih sikit. Alhamdulillah lah ada juga rezekinya. Pagi tadi kumpau. Hari ni ada hasil. Okey sahabat. Kita jumpa petang lah pula. Kalau ada hasil petang adalah video nganyuk ni petang. Kalau petang nganyuk tak ada hasil, tak adalah video nganyuk untuk petang. Maka video ni akan sambunglah dengan video pagi esok sahabat. Okey, maju terus sahabat. Assalamualaikum, selamat pagi rakan sahabat. Salam sejahtera ya. Alhamdulillah jumpa lagi sahabat pagi ni. Okey sahabat, pagi ni sambung konten dengan jari tengah hari semalam. Petang tu saya turun dengan jari pun tak ada hasil. Jadi hasil tengah hari tu pun saya dah jual dah. Dah jual dah, ada customer nak. Petang tu saya jual terus lah. Saya hantar tapi video jual tu tak ada lah ya. Okey sahabat, pagi ni air Sungai Jelas bertambah surut kuat surut juga ni. Harap-harap adalah pagi ni. Arai umpan siput semalam. Air cantik umpan siput. Siput ada beli dekat Pekasari. InsyaAllah lah kalau ada rezeki mata sepek lah. Mata sepek ni dia harap ke yang mudik sekor-sekor lah. Mungkuh memang tak ada lagi. Biasanya. Air pun sekarang ni mungkuh pun tak ada dah. Tak ada nak dapat mungkuh banyak-banyak macam zaman-zaman dulu. Puluh-puluh ekor tak ada dah. Sekarang ni tak merasa ke. Okey sahabat, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi tengok perkara. Apakah hasilnya pagi ni. Maju terus sahabat. Okey sahabat, perkara pertama pagi ni kita tengok jari dulu. Air lawak nolok tengah jari. Asyik tak tahu ada tadi. Batu besar dah hanyut juga. Tak ada air lawak dah tengah. Tak ada. Barang padu mantap. Maju terus. Hari pertama pagi ni sahabat. Dia ni umpan udang galah 3 hari dahulu ni. Spot pantai umpan udang galah.
Tahu apa cerita? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Tak laku udang galah. Tak luak ha. Cabut lah kongkok. Tak luak udang galah. Maju terus. Okey, sahabat hari kedua berumpan ke udang galah. Bismillahirrahmanirrahim. Nồi. Ada. Lucu. Maju terus. Ada 3 sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. No, tak ada kan. Saya kena tak ada lah. Sampai habis lah. Maju terus. Okey, jari seterusnya sahabat. Tak ada tak ada rasa. Maju terus. Okey, arah seterusnya ya. Ada memerah malah tadi sini. Sebab ada tahu orang kampung dulu tadi. Tinggal separuh je dah bau. Tak ada kan. Tu kayu ni. Arah seterusnya. Masih lagi kumpar. Tahu bau kuning pun tak ada kena. Tak galak mana bau kuning. Okey, terakhir umpan siput. Maju terus, tak ada asal. Wah. Batu tak ada, dah gumpas lagi pula. Tok batu ke, dah lekat belakang tu. Batu. Ya.
penuh. Tu ada. Lekak pulak kakinya. Aduh. Aduh. Maju terus. Oh. Ekor lampak. Jadi gumpal-gumpal. Alhamdulillah. Dari gumpal pun kena juga. Nampak seekor. Batulu seekor. Tulu mati dah. Mantap mengompet dia dekat tepi je. Ada rezeki mengenang tak molek dah. Lauk kucing je lah tu. Maju terus. Ini ada seekor mengenang lah. Sejauh-jauh pun dah. Barok bau kuning sahabat. Bau kuning tak ada. Halung tu tu. Alah. Boleh lah. Untuk lauk-lauk. Daripada tak ada. Tak ada habis dah tahu. Baru ada seekor ini kayaknya ha. Ui, parok lah. Air suruk ni. Kali ni kurang sangat bau kuning. Maju terus sahabat. Ini adalah seekor lagi tambahan ha. Kasar sikit gayanya ni. Parak parak. Kasar lah sikit ha. Kalau sesedar ni sedap lah. Alhamdulillah. Adalah kasar sikit ha. 800, 700, 800 gereng ha. Alhamdulillah adalah tambahan seekor lagi. Baru ada 2 ekor ha. Maju terus. Okey sahabat, peluang terakhir pagi ni. Ada ke tak ada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah 6 oh. Sampah halus saja dah. Tak ada gayunya. Tak apa. Ini memang gelak lah ha. Tak cerah. Taknya dia. Ini je lah sahabat rezeki pagi ni ha. 2 ekor bau, seekor lampar je ha. Hasil. Ini je lah hasil. Modal minyak. Maju terus sahabat.
Tak ada ini saja. Ini saja. Kak nak ikan mana tilapia ya? Berapa ekor kak? 2 kan? Bau ekor lah ikan gasak tu. Saya banyak bau. Tak ada itu tu. Bau 2 ekor lampar seekor. Malah tak 10 teh. Siapa? Itu kalau kawan umpah beri dapat ikan. Umpah beli RM20 dapat sekop tu ni. Itu kaput angin nak membeli tu. Kau tak mempat lagi ke merah. 40 ekor. 40 ekor dapat sekop sini. Ya. Tak pula modal lalu nanti. Bau kora, bau kuning. Pasal ni. Ha? Pasal kurangnya. Dia ni cabut sana. Oh, bundi lawa. Nyum gasak lagi. Komen suruh jual ke dia RM5 sekilo itu cari je kau ni. Mana? Semalam Bukan? orang lupa. Oh. Ingat cari kok komen. Oh, lupa tempat ni. Usaha juga. Tak ada benda lah dia. Tengok dia ada tu dia tak. Dia bukan benda lawa dia tak pecah lagi tu. Dia kompor. 3 hari kita bos itu ada lagi. Malah dekat wala kami kayu buku apa itu. Okey sahabat, alhamdulillah settle jual ikan pagi ni. Dapatlah 40 pula 30 berapa tadi 30 lebih lah. 30 berapa tadi 33 ringgit rasanya. Itu je lah rezeki untuk pagi ni, alhamdulillah. Okey, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.